Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahri berkata King Sing gagal menjaga sensitiviti umat Islam selepas terpalit dengan insiden minuman beralkohol dihidangkan dalam program membabitkan tourism Malaysia. Ataupun Ketua Pengarah Pelancongan Malaysia. Ni, ada video nyatakan ada orang serve arak dalam majlis rasmi. Adakah perbelanjaan membeli arak itu yang dihidangkan secara free flow kepada orang ramai menggunakan wang kerajaan? Menteri bagi jawapan, kata sebab majlis tu dianjurkan oleh pihak swasta, dia kata. Jadi ini majlis program kerajaan. Kita dah tengok semua parti-parti Melayu telah mengeluarkan gesaan mengecam tindakan Kementerian Motek yang menghidangkan arak dalam majlis tourism Malaysia. Kata saya mabuk, saya minum, saya bukan orang Islam. Saya minum apa salah? Selama ini kita mengenal Malaysia sebagai negeri yang religius, di mana mereka meletakkan agama sebagai pondasi dalam hukum dan sendi-sendi kehidupan di negara tersebut. Namun terasa kontradiktif ketika kita juga mendapati sesuatu hal yang bertolak 180 derajat, di mana di negara tersebut juga ada pusat perjudian salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Dan yang baru-baru ini viral di negara Upin Ipin itu, miras dijadikan minuman. Pada sebuah jamuan resmi, Kementerian Pelancongan Negara Malaysia beberapa waktu lalu, Datuk Mas Ermiati Samsudin, anggota Parlimen Masjid Tanah, mengkritik penyajian alkohol pada jamuan yang melibatkan pejabat dan tamu internasional. Menurutnya tindakan tersebut tidak pantas, terutama dalam konteks sensitivitas agama dan budaya di Malaysia. Ia menyatakan bahwa jamuan semacam itu dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi tamu Muslim dan menimbulkan persepsi bahwa pemerintah mendukung pelanggaran norma keagamaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim digesa untuk memecat Datuk Seri Tiong King Sing daripada jawatan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahri berkata King Sing gagal menjaga sensitiviti umat Islam selepas terpalit dengan insiden minuman beralkohol dihidangkan dalam program membabitkan tourism Malaysia. Ahli Parlimen Pasir Mas itu mendakwa insiden berkenaan bukan kali pertama King Sing gagal menjaga sensitiviti umat Islam. Menurutnya, alasan King Sing bahawa majlis tersebut adalah inisiatif pihak industri dan swasta adalah tidak masuk akal. Dakwanya apabila sesuatu majlis telah dimuat naik dalam laman susawang rasmi Tourism Malaysia dan dijadualkan sebagai sebahagian daripada program rasmi, maka kerajaan melalui Tourism Malaysia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kandungan majlis tersebut. Tambah beliau, menghidangkan arak dalam majlis rasmi kerajaan bukan sahaja melanggar perkeliling perbendaharaan mengenai peraturan mengenai kerajaan rasmi yang melarang penyediaan arak, malah bercanggah dengan perkara 3 Perlembagaan Persekutuan yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Menurut Ahmad Fadli, insiden itu bukan sahaja memalukan, malah mengguris sensitiviti umat Islam di negara ini tatkala seluruh negara sedang memberikan tumpuan kepada keselamatan sukarelawan Global Sumut Flotilla. Tiong King Sing semalam menafikan dakwaan bahawa majlis yang terkait dengan kementeriannya menyediakan minuman keras kepada tetamu. Beliau mendakwa tuduhan itu tidak berasas dan amat mengelirukan kerana Tourism Malaysia hanya bertanggungjawab menganjurkan acara Global Travel Meet. Sebaliknya, majlis makan malam yang dipertikaikan sebenarnya adalah inisiatif pihak industri dan sektor swasta yang mahu menaja serta meraihkan rakan-rakan antarabangsa. Menteri Pelancongan tak beragak-agak dia buat majlis rasmi kerajaan dengan free flow air arak. Okey, kalau kita kerja dekat company yang ada mix Chinese, Indian, Malay kan. Ni company swasta ni. Ini cerita based pengalaman aku lah. Memang kita tak ada free flow arak. Okey, arak tu hanya ada certain table saja. Memang sudah asingkan lah. Okey. Tapi isu sekarang ni, ini program kerajaan kan. Lepas tu walaupun invitation tu more pada non-Muslim, dia masih ada rasa macam pelik sikit. Program rasmi, ini bukan negara macam barat ke apa ke kan. Kalau barat tu mungkin okey, logik lah kot buat macam tu. Tapi ni Malaysia.
So, tengok balik. Adakah perkara ini legit untuk dijalankan ataupun perkara ini boleh dibincangkan lagi? Janganlah isu bukan-bukan ataupun contoh adalah ahli yang berhormat daripada Masjid Tanah. Kata saya mabuk, saya minum, saya bukan orang Islam. Saya minum apa salah? Saya pergi itu pelangai sana, dia orang ajak sama saya Telong Festival. Saya minum, saya main-main sama budak macam orang gila sikit. Apa salahnya? Kebudayaan Cina. Tidak ada masalah. Janganlah cerita bukan-bukan. Kalau you are hebat, nak bagi perkhidmatan kepada rakyat, buat. Semikian boleh. Tapi jangan bagi komen-komen lain bangsa. Kita jangan terjajah perharmonian dan persatuan di negara kita. Kita mestilah sama-sama menghormati. Baru boleh mencapai. Kita berpunya perharmonian. Saya tahu Masjid Tanah mungkin dia hebat. Dulu pun dalam saya punya kementerian. Sebagai timbalan menteri, saya rasa dia mau tahu apa sih tugasnya. Kalau saya orang Islam, saya tidak boleh buat apa sebab itu jangan buat. Kalau saya bukan Islam, saya boleh buat. Semua pun boleh. Tapi tidak kawin ada 4 kota lah. Kita 1 kota saja. Jadi terima kasih Tuan Editor. Sekian. Ini semua alasan bodoh menteri. Sudah buat salah, sekarang nak lepas tangan. Itu kritikan pedas seorang pemerhati ketika mengulas isu arak dihidangkan dalam majlis makan malam sempena Global Travel Meet, anjuran Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya yang tular baru-baru ini. Menurutnya, alasan menterinya Datuk Seri Tiong King Sing kononnya majlis itu ditaja industri swasta langsung tidak boleh diterima kerana ia tetap berlangsung dalam program rasmi kerajaan. Pemerhati menegaskan Malaysia sebagai sebuah negara Islam sudah mempunyai perkeliling jelas yang melarang arak dihidangkan dalam mana-mana majlis rasmi kerajaan. Justru tindakan menteri yang pura-pura tidak tahu dianggap memalukan dan tidak boleh dimaafkan. Malah katanya pemain industri lazimnya akan mendapatkan kepastian terlebih dahulu mengenai hidangan yang dibenarkan. Maka apabila arak tetap dihidangkan, ia memberi gambaran seolah-olah menteri sendiri yang merestui atau sekurang-kurangnya membiarkan perkara itu berlaku. Pemerhati menegaskan tindakan King Sing yang cuba cuci tangan dalam isu ini bukan sahaja memalukan kerajaan, malah menghina sensitiviti umat Islam di negara ini. Jelasnya lagi, sebagai sebuah negara Islam, ketegasan kerajaan dalam isu larangan arak akan menambahkan rasa hormat dunia. Namun sikap longgar dengan membiarkan arak dihidangkan dalam majlis rasmi bukan sahaja mencemarkan imej Malaysia, malah menggadaikan maruah negara di mata antarabangsa. Sebelum ini, di berita 757, pemerhati sama turut menegur keras tindakan King Sing yang disifatkan jelas melanggar etika kerana majlis rasmi kerajaan sejak dahulu lagi dilarang menyajikan arak. Pemerhati menganggap King Sing bukan sahaja tidak beretika, malah biadab terhadap umat Islam yang merupakan majoriti rakyat negara ini. Kita dah tengok semua parti-parti Melayu telah mengeluarkan gesaan mengecam tindakan Kementerian Motek yang menghidangkan arak dalam Majlis Tourism Malaysia. PAS, UMNO, PKR, Amanah yang ada pemimpin Melayu Muslim telah mengeluarkan kenyataan mengecam sekeras-kerasnya tindakan Kementerian Motek. Jadi pada hari ini, saya menggesa, meneruskan gesaan supaya kerajaan bertindak segera hanya 2 cara saja. Sama ada Tiong Menteri Motek ini dipecat daripada jawatan Menteri Motek ataupun Tiong ini digantikan dengan orang lain. Persoalannya siapa untuk menggantikan Menteri Motek Tiong ni? Saya mencadangkan supaya timbalan Menteri Pelancongan seorang Muslim yang berhormat Khairul Firdaus Akhbar Khan, yang berhormat daripada kawasan Batu Sapi, Sabah, daripada parti GRS untuk dilantik menjadi menteri, dinaikkan menjadi Menteri Pelancongan menggantikan Tiong. Beliau kini adalah timbalan Menteri Pelancongan. Jadi kita naikkan orang Islam yang lebih sensitif, yang lebih menjaga keharmonian umat Islam di Malaysia. Jadi saya menggesa supaya kerajaan bertindak segera, pecat Tiong ini ataupun gantikan Tiong ini dengan timbalan Menteri Pelancongan yang berhormat Khairul Firdaus Akhbar Khan sebagai Menteri Motek yang baru, seorang Islam yang lebih beribawa, boleh menjaga, yang kita yakin boleh menjaga sensitiviti umat Islam. Jangan biarkan isu ini tanpa tindakan diambil sebelum kebangkitan besar-besaran umat Islam di Malaysia menentang, mengecam sekeras-kerasnya terhadap isu hidangan arak dalam majlis kerajaan ini. Bertindak segera. Hai YB Menteri Motek,
Cukup-cukuplah mempermalukan tourism Malaysia. Agensi ini bukan agensi yang kecil YB, tapi lambang maruah negara yang dihormati dunia. Bila majlis rasmi kerajaan pun dihidangkan dengan minuman arak tanpa sedikit pun rasa hormat kepada agama Islam, jelas YB sudah hilang sensitiviti dan juga arah. YB sendiri tahu kan di Malaysia ini adalah agama rasmi, agama persekutuan ialah agama Islam. Bukan hiasan dalam perlembagaan YB. Saya desak PMX dan juga KSN. Siasat segera kekecohan dalam Motek dan dedahkan siapa sebenarnya pemain industri atau syarikat yang menaja arak dalam Majlis Global Meet. Jangan biar nama Malaysia terus tercemar kerana kecuaian seorang YB yang tak tahu batas. Jika kita melihat sepak terjang negara tetangga kita, sangat terlihat sekali bermuka dua. Di satu sisi mereka menyuarakan religiusitas dan membandingnya sebagai gambaran dari rakyat dan negara tersebut. Tetapi di lain sisi, mereka begitu liberal membuka dan melakukan banyak hal yang sangat bertentangan dengan sisi religius mereka. Pusat perjudian skala besar ada di negara tersebut, sampai judi toto berserakan di setiap sudut-sudut kota negeri itu, bahkan yang teranyar, minuman keras, hammer, arak, atau apapun penyebutannya, diduga dijadikan hidangan dalam sebuah jamuan resmi kementerian di negara Malaysia. Sungguh ini sangat terlihat munafik sekali, sangat miris, tagline Madani Tamadun, dan lain sebagainya. Serasa tidak ada maknanya lagi di mana judai dilegalkan dan miras pun diduga dijadikan hidangan jamuan lembaga negara. Tentunya kita harus menolak dan kita mesti tidak bersetuju dengan program berkenaan. Malaysia adalah negara Islam. Biarpun kita menghormati agama, budaya dan kelaziman lain-lain agama, tetapi ini adalah merupakan acara kerajaan. Saya sendiri akan membawa ke Mesyuarat Jemaah Menteri atas ketidaksetujuan UMNO, dan sebagai Presiden UMNO kita menolak 100% cadangan itu dan acara itu kerana ianya adalah merupakan satu acara yang tidak pernah diadakan di negara kita dan cadangan itu mesti ditolak.